Johor Bahru 106.2 FM atau muat turun aplikasi IKIM FM di Google Play dan Apple App Store di telefon pintar anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai di jam yang ketiga. Waktu ini membawakan rancangan Minda Madani. Seperti biasa setiap hari Isnin tengah hari, kita bawakan lagi rancangan ini untuk belajar tentang isu-isu kenegaraan, pembangunan jiwa, apa lagi modal insan, dan semua itu kita akan belajar sama-sama di rancangan ini. Boleh tonton sekarang siaran kita ni dekat Facebook Live IKIM FM, juga YouTube Live IKIM FM ada secara langsung lagi kat sini. Boleh sama-sama bincang-bincang. Kita nak fahamkan lagi perkongsian ilmu yang penuh manfaat. Okey. Dan menerusi perkongsian kita untuk bersiaran sepanjang bulan Jun 2025 ini, akan sama-sama kita hayati perbincangan ilmu dengan tetamu kita, iaitu Ustaz Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Beliau ada bersama kita ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar Syafiq? Khabar baik. Terima kasih. Ustaz, apa khabar Ustaz? Semua okey ke? Alhamdulillah. Syukur. Sihat-sihat saja. Alhamdulillah. Kan ini pun cuaca tak menentu juga sekarang. Betul. Sekejap gelap-gelap, sekejap cerah-cerah, panas-panas kan. Alhamdulillah. Ini kali pertama ni saya bertemu dengan Ustaz Fahmi. Masya Allah Ustaz, banyak yang kita nak berbincang sebenarnya. Bila jumpa Ustaz Fahmi, seorang anak muda kan, orang yang sentiasa juga bergiat aktifnya dalam aktiviti-aktiviti belia masyarakat. Dan Alhamdulillah dapat kita undang Ustaz dekat rancangan kita ni. Sekarang tengah susunkan program apa Ustaz? Saya rasa yang terdekat ni kita banyak buat aktiviti fokus kepada rakan-rakan kita di negeri. Terutamanya kita melalui proses rutin tahunan dalam ABIM ni, setiap tahun perlu melalui mesyuarat agung ataupun muktamar. Jadi banyak kita turun ke negeri-negeri. Samping tu kita santuni aktivis kita di lapangan, dan juga mungkin kita ada kunjungan sikit lah kepada pemimpin-pemimpin tempatan di peringkat negeri. Kan semua itu sebenarnya program-program aktiviti yang memberi juga kan daripada sudut struktur ABIM itu sendiri kan, untuk membangunkan daripada sudut perkongsian pengisian untuk anak-anak muda di situ. Masya Allah. Baik, untuk kali ini mungkin agak sedikit berbeza saya kira, sebab bila ada perkongsian Ustaz Fahmi, kita banyak yang kita nak tahu, belajar, apatah lagi tentang isu-isu anak-anak muda. Ni geng-geng belia-belia ni kan, yang boleh ikuti perbincangan kita, yang pasti kita nak faham tentang nak bangunkan sesebuah negara ni datang daripada seseorang ataupun komuniti daripada anak muda ni sangat-sangat penting saya kira kan. Betul. Masya Allah. Jadi kita nak bincang tentang belia madani, mampu, mandiri dan masyarakat. Ni penting ni. Jadi mungkin di awal ni boleh tak berikan sedikitlah apa makna sebenar belia madani dan bagaimana ia berbeza dengan belia yang biasa? Sama ke macam golongan-golongan yang lain-lain ni? Silakan Cik Fahmi. Satu soalan yang baik. Perspektif yang kita nak bicarakan pada hari ini merujuk kepada belia ataupun anak muda. Tapi yelah, kalau kita tengok yang mendengar radio hari ini, barangkali bukan saja dalam kalangan belia. Yang kategori beliau pun ramai juga Syafiq. Maksudnya tapi kita datang daripada, orang kata apa, susu galuh yang sama. Orang yang beliau sekarang datang juga daripada belia. Betul. Jadi kalau kita boleh ungkapkan satu istilah yang menarik yang selalu saya sebutkan juga, yang kita sebutkan sebagai hikmatu syuyukh wa hamsati syabab. Hikmah yang ada pada mereka yang kita sebut sebagai senior. Orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang lama di lapangan. Dan kita rungkaikan dan kita dekatkan dengan pendekatan semangat yang ada pada anak muda. So semangat dan wisdom, itu dua perspektif yang saya fikir cukup menarik kalau kita dapat hubung jalinkan. Bagaimana kalau kita lihat naratif belia dalam konteks masa sekarang ni, barangkali kita mungkin dengar berkaitan dengan isu-isu kejayaan, kecemerlangan, kisah-kisah yang boleh diteladani, yang boleh dicontohi. Namun demikian tidak kurang juga bila sebut tentang belia, ke persoalan naratif banyak yang dibawa, yang dicuba dibangkitkan itu adalah merujuk kepada isu-isu sosial yang berlaku, masalah-masalah juvenile yang berlaku terhadap belia. Jadi ini satu lagi perimbangan yang perlu ada dalam kalangan hari ini, bila kita melihat bahawasanya anak muda belia yang ada hari ini bukan sekadar sebagai pemimpin masa depan, tapi adalah mereka sebahagiannya yang kita nampak adalah yang memimpin dalam masa yang ada sekarang ni. Kelompok yang kalau masih lagi di bawah perundangan, yang masih termaktub di bawah
perlembagaan dan juga undang-undang dalam Malaysia ni, belia masih dianggap sebagai mereka yang dikategorikan di bawah 40 tahun. Jadi kalau kita ambil lah sedikit kita kata range antara usia 30-40 tahun. Dalam mana-mana strata ekonomi, dalam mana-mana pejawatan, dalam mana-mana platform sekarang pun, saya fikir mereka ni dah sekarang memimpin dan berada dalam satu taklifan amanah yang tersendiri. Jadi saya fikir ini kelompok-kelompok yang perlu sama-sama kita sambut, kita sokong, kita beri panduan, bagi mereka sedikit orang kata apa, teguran kalau tidak. Tapi kalau kita nak bezakan antara mereka yang belia yang ambil naratif madani, yang memahami tentang bukan saja kita sebut sebagai agenda negara, tapi paling penting kalau saya boleh anggap juga bahawasanya belia yang kita nak tekankan di sini adalah belia yang merasakan bahawasanya mereka adalah sebahagian daripada mereka yang membangunkan peradaban. Yang merasakan bahawasanya peranan yang dimainkan ni walaupun pada skala yang kecil namun sangat signifikan. So kita tak boleh katakan bahawasanya ya memang dia buat tugasan-tugasan tertentu, barangkali ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, namun pekerjaan yang demikian walaupun bagi kita kecil tapi bagi orang lain barangkali besar kalau tiada sumbangan kita. So ini antara lain saya fikir kita nak rangkulkan ke semua segmen, ke semua kita kata apa, perspektif dan naratif anak muda belia madani dalam konteks ini, untuk kita lihat bahawasanya mereka ni ada kemampuan, dia mandiri, tidak juga bergantung dan orang kata apa, putus asa, lemah dan sebagainya. Dan dia juga kita nak bincangkan nanti, banyak kali saya ingat dalam bulan Jun nanti insya-Allah Hafiz, kita kata mereka ni yang bermasyarakat, yang berwarga negara, yang ada umat. Dia tidak hanya sekadar silo. Dia ada peranan dia kan. Fikir dia sendiri tak. Ni yang kita nak bawa hari ni lah, bagaimana hari ni daripada anak muda belia yang hanya memikirkan cita-cita peribadi, anak muda yang kita nak bawa hari ni lah anak muda yang memikirkan tentang cita-cita umat. Kan itu besar tu dia punya frame dia di situ kan, macam mana orang muda ni dapat bangun, dapat bergerak kan, dan juga membawa proses kehidupan tu dengan kualitinya yang tersendiri kan, masya-Allah. Tapi bila bercakap tentang anak muda, mungkin ini sebagai satu saya lihat kepada cakap-cakap orang lah kan, sebab ramai di kalangan beberapa golongan lain lah, golongan yang dewasa begitu risau dengan anak-anak muda sekarang ni. Jadi kita bila berada dalam belia ni kan, jadi sebenarnya apa concern kita, apa sebenarnya yang kita perlu perhalusi untuk anak muda mungkin seusia mereka selepas zaman persekolahan kan, sehinggalah mereka melalui proses-proses sehingga di bawah umur 40 tahun. Sebenarnya apa perlu kita berikan perhatian supaya anak muda yang ada di Malaysia ni, tempat kita ni, kualiti. Macam mana? Saya fikir penumpuan tu dia tengok siapa yang fikir stakeholder anak muda ni satu kumpulan pemegang taruh yang dia rasa penting. Kalau saya sebutkan tadi, anak muda ni ada di banyak platform dan ada di banyak industri, di banyak sektor. Jadi kalau ada satu, kita kata satu framework worldview yang ada pada semua segmen-segmen ini untuk memastikan bahawasanya akan ada kesinambungan dan akan ada istilah yang kita sebut juga sebagai istilah regeneralisasi itu. Proses regenerasi itu akan berlaku. Jadi bagaimana kita nak memastikan anak muda ataupun belia yang akhirnya nanti akan menggantikan kita adalah kelompok generasi yang lebih baik daripada kita. Yang tu yang kita nak. Kita tak nak kalau nampak anak muda yang nampak hebat, nampak lebih baik daripada kita ni, kita akan humban dia, kita cold storagekan dia dan sebagainya. Dia tak nak. Tapi kalau kita nampak ada potensi, so bagaimana nak gilap? Bagaimana nak bina potensi anak muda ni? Bagaimana kita nak pastikan bahawa ini adalah protege saya, ini adalah orang yang insya-Allah kalau diberikan panduan sebaiknya. Kerana anak muda ni bagi kita kan sesuai dengan waktu dan usia lah. Kita pun tak nak istilah yang kita selalu sebutkan juga, anak muda yang mana tua sebelum usia. Anak muda juga perlu ada masa ketika yang dia enjoy, dia ada momen-momen tertentu yang dia raikan, dan ada masa anak muda ni juga melakukan kesalahan. Jangan kita anggap jangan anggap seolah macam anak muda ni perfect tak. Daripada kesilapan tu yang kita kena belajar. Maksudnya jangan kita takut untuk melakukan kesilapan. Tapi asalkan anak muda ni, saya fikirkan yang membezakan dia dengan yang lain tu adalah anak muda yang mempunyai kekuatan idealism yang tinggi. So idealisme dia tu apa?
apa yang dia nampak, yang buruk itu buruk, yang baik itu baik. Yang dia nampak masa depan yang dia perlu bersama-sama untuk bina negara, dia rasa perlu untuk saya bantu. So idealism tu dia nampak sesuatu yang dia rasa ya orang ni buat sampah, buat kotor, ini tak boleh, kita kena jangan budayakan, kita kena halang sebagainya. So idealism tu benda yang datang daripada dhamir, nadi, kita kata daripada dalam diri dia sendiri. So itu satu kekuatan yang ada. Yang kedua, barangkali kita melihat pada kualiti yang ada pada anak muda yang mementingkan berkaitan dengan ilmu, intellectualism dia. Kadang-kadang orang ada idea, tapi bila tak ada ilmu, dia ibarat tin kosong yang tak ada substance. So bila mana dipandu oleh ilmu dipandu dengan Al-Quran, panduan sunnah, rujukan-rujukan yang dibuat, bacaan-bacaan yang dibuat, barangkali itu akhirnya memberikan satu kekuatan pada anak muda ni. Tetapi saya nak sebutkan juga, dia tidak hanya cukup ada idealism, tak cukup kalau kata ada sekadar ilmu, intellectualism tadi, tindakan dia apa? So perlu terjemahkan kepada, kita sebut sebagai praktikal tu. Praktikal ni yang kita sebut sebagai aktivism dia. Apa kerjaya yang dia buat itu di lapangan. Kerja kepada umat, kerja kepada diri dia juga secara peribadi, pada keluarga dan sebagainya. So aktivism ini yang menterjemahkan kepada idealism dan ilmu substance yang dia ada. Kalau tak orang cakap degar-degar dia cakap, tapi tak ada tindakan kan. Apa yang dia lapangan. Kan? Bunyi kuat. Tapi tak jalan tadi kita kata tin kosong. Tin kosong kalau tak ada substance, kan dah ada substance. So apa tindakan yang dia buat di lapangan? So itu 3 benda, tapi yang menguatkan kita juga. Yang terakhir, saya nak sebutkan bagaimana kualiti yang ada pada anak muda ini bila mana diselaputi dengan elemen spiritualism yang tinggi. So nilai keagamaan itu yang memberikan satu peninding, panduan dia. Betul. Kalau dia ada ilmu, kalau ilmu yang dia ambil pun salah, bila tiada nilai keagamaan tadi, maka dia buat dalam keadaan betul. Sia. So itu antara benda yang saya fikir, saya sebutkan tadi, idealism perlu ada, intellectualism perlu ada, aktivism dia kena ada juga, dan yang memandunya itu adalah elemen spiritualism dia. Okey, baik, jelas apa yang Ustaz Fahmi maklumkan, sebutkan, ceritakan tu, betapa penting adanya ilmu di situ, adanya juga daripada sudut skill-skill kemahirannya dan agama. Agama itulah yang memacu, yang memandu dan juga membawa haluannya kepada anak-anak muda, belia-belia muda ni. Baik, okey, jelas kita nak rehat seketika Ustaz Fahmi, dan kembali selepas ni kita nak tahu juga macam mana belia hari ini boleh menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai madani. Yang paling saya suka sekali bila tengok Teras Madani tu, dia ada daya cipta. Itu kemas tu. Orang muda ni dia banyak idea. Tapi macam mana? Betul. Macam mana nak sampaikan idea daya cipta tu? Nanti kita bincang selepas ni, insya-Allah. Okey. Rehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Banyak lagi pengisian dan juga perkongsian menerusi rancangan Minda Madani. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Dengarkan di Perlis Kedalang Kawi 89.0. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Muhammad sallallahu la قلبي غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد
قلبي غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله. Kita nampak tembok di kiri dan kanan jalan itu, ada yang tembok tinggi dia 1 kaki, ada yang tembok tinggi dia 2 kaki, bergantung kepada cat dekat tepi ni. Jadi kalau tembok kat tepi tu tenggelam, air tu paras mana tenggelam dia? Adakah lain putus-putus yang berwarna putih tu kita nampak lagi di dalam banjir tersebut? Andai kata kita nampak lagi, berarti dia bukanlah 2 kaki, jadi 1 kaki. Jadi kalau 1 kaki adalah 12 inci. Kalau rim kita 13 inci campur dengan tayar, memang kereta kita boleh lalu. Lalulah dengan perlahan, dengan kawal kontrol L untuk auto, 1 untuk manual. Dan kita tekanlah RPM pada 1.8 atau 2 RPM. Jangan perlahan. Jika perlahan, air akan masuk lepas mati. Tolonglah, lepas tu ada orang tukar tolak. Jadi jangan biarkan mati tengah jalan. Apabila lepas, jangan terus laju. Tap brake, tap, tekan brake, supaya ada cengkaman. Dia akan tukar daripada sejuk kepada panas. Lama itu dia akan jadi cengkaman. Jadi barulah selamat. Itu dia dalam banjir. Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocek, selamat nyawa, dan selamat harta ke mana saja anda pergi. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Syukur, saya Syafiq Saleh. Masih lagi kita nak sama-sama ikuti lagi dalam perbincangan ilmu yang penuh manfaat menerusi rancangan Minda Madani. Jom tonton sekarang di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Kita ada secara langsung di sini. Akan kita ikuti lagi perbincangan ilmu dengan tetamu kita, iaitu Ustaz Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. Okey, baik, nak sambung lagi ni Ustaz, boleh cakap tentang topik perbincangan kita tentang belia madani, mampu, mandiri dan masyarakat. Ni nampak kan, orang muda sekarang ni banyak angle pecahan dia tu. Nampak kegunaan dia kan. Jadi kita tengok kan hari ni, kita perlu tangkis sebenarnya kan. Persepsi mengatakan, kau ni muda lagi. Selalu macam tu kan. Tapi kita perlu ambil cabaran juga tau, bila melihat kepada persepsi tersebut. Orang muda mana nak ni, macam tu kan, orang anggap macam tu. Tetapi macam mana anak muda kena ambil cabaran tu, alihkan dia kepada sebuah peluang kan. Betul. Sebab untuk kita nak explore, nak memahami sesuatu bidang itu, perlunya juga ilmu, seperti apa yang kita bincangkan sebelum tadi. Baik, bila cakap tentang konteks belia hari ini, bagaimana belia ni boleh menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai madani. Sebab tadi kita sebut tentang salah satu teras madani itu, iaitu daya cipta. Orang muda banyak idea ni. Okay Ustaz. Betul. Macam mana tu? Silakan. Saya ingat Syafiq, dalam hal ni memang tafsiran kita terhadap elemen madani tu mungkin boleh diterjemahkan berdasarkan pada kreativiti kita, asalkan dia yang tidaklah kita kata apa terdorong dan terbawa kepada perkara yang bertentangan dengan norma masyarakat lah. Tapi umum kalau kita lihat, kita berada dalam pasca ataupun sesi yang kita kata era yang kita sebut sebagai era pasca normal, biasa kita dengar post normal times. Dulu yang sesuatu kita dengar mungkin hanya dibaca dalam buku teks. Tengok peperangan yang ada sekarang depan mata kita berlaku real time. Kita tengok handphone kita. Yang kita baca dulu sejarah, apa faktor kepada berlakunya kita kata apa peperangan dan sebagainya. Dunia post normal time ni, benda yang kita kata yang mustahil berlaku depan mata kita. So ini keadaan-keadaan yang menyebabkan perlu kepada anak muda belia yang kita ada kepakaran, kelebihan dan juga keupayaan untuk kita kata menyelesaikan masalah dan juga mencipta solusi baru. Problem solver ni yang perlu kita
banyak kan, lahirkan. Betul. So kita tak nak ada kita kata problem creator, tapi kita nak problem solver. So bagaimana kita nak melatih menyelesaikan masalah ataupun kita nak bina anak muda yang punyai kerangka pemikiran yang kita sebutkan sebagai the creative force, yang bukan saja dapat selesaikan isu dia, tapi secara tak langsung bina negara dan juga tamadun. So kadang penciptaan yang kita buat kadang-kadang benda tu mungkin the only one yang ada dalam dunia ni. Kita tahu bagaimana penciptaan yang ada, kalau tak diberikan satu penumpuan penceritaan dan kita angkat itu, maka kita lihat tadi anak muda masalah je lah. So sedangkan ada banyak-banyak kita kata kes ataupun ada insiden-insiden, bukan insiden tapi kita sebut ada kita kata apa success story yang sebenarnya boleh kita bawa dan kita angkat. So apa yang kita nak maksudkan dengan daya cipta dalam kerangka madani ni? Kita nak sebutkan bahawasanya dia bukan sekadar melihat pada naratif seni. Kita mungkin melihat pada naratif teknologi yang ada, AI yang bicarakan pada hari ini. Tapi kalau kita sebut tadi sebagai kita sebut sebagai problem solver, dia dapat cipta solusi baru dalam keadaan apa yang ada. Mungkin dia come out dengan satu inovasi baru. Problem solver ni juga melihat pada isu sosial, isu masalah yang ada ni, dia create solution itu sendiri. Yang kita anggap juga sebagai satu istilah yang kita sebut sebelum ni adalah inisiatif sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dapat menyelesaikan apa yang ada. Yang kita sebut juga tentang bagaimana kelompok ini adalah kelompok yang adaptif, yang resilient. Barangkali dia menukar kita kata masalah kepada cabaran. Ditukarkan kita kata peluang yang ada itu kepada soal yang menyebabkan mereka kini makin kreatif. Kita sebut bahawa anak muda hari ini mungkin dengan karyanya, kempen yang digerakkan barangkali itu memberikan satu pelambangan bahawasanya ini adalah kehidupan dan keadaan semasa sekarang yang mungkin tak sama dengan dulu. Barangkali kalau kita sebut dulu mungkin dengan hanya membaca buku, maka kita anggap kita dapat ilmu. Tapi kalau hari ni mungkin dengan gadget yang ada, mungkin dengan apa yang kita ada, tablet yang ada depan mata kita, barangkali itu juga sebagai medium kepada bagaimana ilmu tu masuk dalam diri dia. So kita tak boleh kata ni tak boleh sebab itu waktu cara itu. Saya sekarang ni bagaimana kita nak sebut dalam konteks ini lah kita sebut tadi. Dia bukan hanya kita nak anak muda yang kreatif, tapi dia ada etika juga. Dipandu oleh itu tadi. Bagaimana kita ini menyediakan elemen safe space kepada anak muda untuk berkarya juga. Kadang belum buat lagi pun dia dah marah. So macam mana kita nak create space tu? Ada kepercayaan, ada trust. Yang sebut ni sebahagian daripada kerangka yang ada sini. Jadi ini antara lain kita sebut walaupun kita nak supaya anak muda ni kreatif, ada elemen daya cipta di situ, tapi kalau kita nak sebut ada cabaran dan juga ada ruang. Bagaimana kita nak memastikan bahawasanya dalam budaya yang ada tu kita create supaya tiada culture of fears. Tiada budaya diberikan satu elemen ketakutan. Elemen-elemen yang boleh menyebabkan dia rasa macam insecure, takut nak buat sesuatu yang baru sebab faktor-faktor yang disebutkan tadi. Lepas tu kita kena mendorong mereka, berikan mereka galakan. Walaupun ada kegagalan, tapi dorongan itu sebenarnya yang akan membentuk kekuatan resilient yang ada pada anak muda ini. Ini juga antara lain yang saya sebut bahawasanya dalam hal ni belia perlu dilibatkan juga dalam polisi, dalam solusi, dan dalam arti kata hari ini anak muda yang ada elemen daya cipta, dia bukan hanya create content, tapi lebih daripada itu adalah dia create meaning. Dia create yang kita sebut sebagai meaningful creator itu sendiri. Kalau tak, dia akan hanya sensasi, viral, tular, benda-benda yang melibatkan orang kata apa, kosong nilai. Tapi dengan adanya itu, saya fikir bagaimana kita nak memastikan tadi anak muda yang punya daya cipta ada makna dan juga ada nilai. Masya-Allah. Di situ barulah boleh dikembangkan kan, diperhebatkan lagi, malah boleh digilapkan lagi kan daripada sudut kelebihan-kelebihan seseorang anak muda belia itu yang ada pelbagai elemen-elemen tersebut. Okey, mungkin juga kita lihat kan, ni secara ringkas lah saya nak tanya sebelum kita berehat kali kedua ni, sebab boleh tengok anak-anak muda ni kadang-kadang dia ada bakat, ada skill, ada kemahiran, tapi kadang-kadang tak ada peluang. Macam mana nak berdepan dengan situasi ni? Cik Fahmi, macam mana Cik Fahmi? Kena berani ke? Kena berani create ke? Macam mana? Itu yang kalau macam kita sekarang ni, kita kata instead of kita buat CV,
kita buat kerja. Faham tak? Kadang-kadang kita buat CV tu untuk kita mohon kerja. Sekarang ni dia punya naratif itu adalah kita buat peluang kerja kita sendiri. Walaupun mungkin dari segi statistiknya yang kita sebut tadi memang saya fikir kalau merujuk pada kenyataan ataupun kita apa yang berlaku pada anak muda hari ni, dari segi mereka yang masih lagi dianggap sebagai kelompok yang unemployed tu masih lagi tinggi. Tapi dalam konteks anak muda yang ada dalam Malaysia hari ini, saya fikir ruang dan peluang itu ada. Ruang dan peluang mereka untuk buat tak tunggu peluang datang, tapi dia create peluang tu. Itu kekuatan yang ada. Yang kedua, anak muda yang kita nak, dia tidak dalam keadaan saya sebut tadi silo, tapi dia ada. Bila kita nak cuba bawa naratif tadi, anak muda yang mandiri dan masyarakat. Bermaksud dia tidak dalam keadaan seorang. Tapi anak muda yang terangkum dan kita sebut sebagai anak muda yang connected. Anak muda yang tahu di mana ruang peluang yang mereka boleh dapat. Tapi kalau kita berada dalam keadaan silo, habis, kena marah sekali, dah rasa habis peluang, seolah dah ditutup semua kan. Seolah tiada lagi ruang-ruang lain. Tapi kalau kita tahu kita ada elemen-elemen yang saya sebutkan tadi, barangkali di situ ada peluang dan juga ada ruang yang mungkin terbuka, jalan yang lain yang boleh diambil. Dan ini antara lain manfaat yang kita boleh buat dengan kita memanfaatkan jaringan kepintaran yang kita ada. Jaringan kepintaran anak muda yang hari ini walaupun ada kenyataan lain yang sebutkan connected but yet disconnected. Ni menarik juga kalau kita nak bincang kan. Sebab anak muda ni kita tengok dia punya profiling dia, keterikatan dia, connected dia ni asbab social media. Kan. Apa akaun yang tak ada? Syafiq mungkin ada Instagram, TikTok, YouTube channel dia sendiri barangkali kan. Tapi but yet disconnected. Saya nak tekankan but yet disconnected. Bermaksud dia mungkin connected dalam ruang maya, tapi secara ruang fizikal itu mereka sangat berjauhan. So ini yang kita nak tekankan. Kalau mereka ini walaupun connected betul kita nak, tapi disconnected dalam arti kata dia dapat perbaharui. Kekuatan networking secara fizikal tu, itu yang akan memberikan satu jawapan. InsyaAllah jelas kat situ kan. Jadi anak muda ni kena ambil ruang peluang ni kan, supaya kita boleh hidup. Orang kata pun letaklah kat mana pun dia boleh hidup. Ni penting, ni bagus ni. Macam ni kan. Campak di lautan jadi pulau. Okay. Dilempar ke atas jadi bintang. Ini kena sebut tu. Gemerlapan. Banyak istilah-istilah yang kita memberikan gambaran anak muda ni. Kan kena kuat sedemikian kan, sebab kita nak hidupkan sesebuah anak muda yang ada jiwa kekuatan yang membangun kan untuk masyarakat, peranan dia tu kan daripada sudut komuniti semuanya. Kita nak hidup dalam sebuah jiwa anak muda. Sebab tu orang kata kan nak tengok lagi ke depan, tengok anak muda sekarang. Betul. Kalau bagus dia, insya-Allah ke depan pun akan bagus juga kan. Betul. Jadi kena jaga anak-anak muda kita. Jadi ibu-ibu ayah ni pun tengah dengar ni. Macam mana anak-anaknya kat sekolah membayang kan. Walaupun tengah cuti sekolah kan, tapi membayang macam-macam kat universiti kan. Semua itu yang perlu kita nak corakkan Kita nak bimbing anak muda kita supaya ada daya cipta, daya saingnya kuat hebat insya-Allah supaya semuanya melengkapi antara mereka. Okey, kita rehat seketika Ustaz, dan kembali selepas ni kita nak fahamkan bagaimana organisasi belia ni boleh mempraktikkan prinsip madani dalam sistem pentadbiran dan aktivisme mereka. Nanti kita bincang selepas ni insya-Allah. Okey. Rehat seketika. Anda kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 004. Kita rehat seketika. Kembali selepas ni kekal di IKIM FM. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar ialah Masjid Negeri Johor yang terletak di Johor Bahru. Masjid ini telah dibuka rasmi oleh Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar pada tahun 1900. Masjid ini diberi nama Masjid Abu Bakar sempena nama almarhum Sultan Abu Bakar Daing Ibrahim yang telah menitahkan pembinaannya kira-kira dalam tahun 1892. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar dibina pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 Masihi atas titah Sultan Abu Bakar. Ia terletak berhampiran Pejabat Majlis Agama Islam dan Istana Besar Johor Bahru, iaitu di atas bukit kecil di Jalan Tun Dr. Ismail menghadap Selat Tebrau, menjadikan ia antara bangunan yang mempunyai pemandangan yang indah di Johor Bahru.
Gaya reka bentuk bangunan di zaman kolonial bercampur pengaruh seni bina tempatan amat ketara pada reka bentuk bangunan Masjid Sultan Abu Bakar ini. Reka bentuk bumbungnya bercirikan seni bina Mogol dan tradisional dengan mengaplikasikan konsep bumbung limas. Dinding masjid pula mempunyai kemasan yang dihiasi dengan plaster berukir seperti yang digunakan pada tingkap, pintu dan tiang masjid. Panel-panel marmar di permukaan lantai masjid diimport dari Itali, manakala kaca berwarna di atas kubah diimport dari Venice. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan konkrit sebagai bahan asas, manakala struktur bumbungnya disokong oleh kerangka keluli. Reka bentuk masjid ini hasil kreativiti arkitek dan jurutera tempatan Johor, iaitu Haji Butawif bin Haji Muhammad Arif dan Datuk Yahya bin Awaluddin. Masjid yang terbesar di negeri Johor ini mempunyai pengikat tiang yang diukir hasil adaptasi daripada seni bina klasik Timur Tengah seperti yang terdapat di beberapa buah masjid di Mesir, antaranya Masjid Kait Bey, Masjid Markok, Masjid Sultan Hasan dan Masjid Imam Syafi'i. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Penyampai berkalimah. Nampak tak? Sejak hari Isnin Anda, saya Syafiq. para pendengar yang masih Pengisian bermutu. Inspirasi utama anda. Semuanya di IKIM FM. Kembali di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kita berada di rancangan Minda Madani dan sedang bersama-sama dengan tetamu kita ni, panel kita. Untuk mengisi sepanjang bulan Jun, kita ada Ustaz Ahmad Fahmi, merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Bincang kita tentang anak muda, tentang golongan belia, iaitu belia madani, mampu, mandiri dan masyarakat. Bila tengok hari ni kan macam mana anak muda kita, kalau saya suka tengok bila ada anak muda ni yang memang berani, bukan berani apa, dia berani dalam bentuk yang baik lah kan. Kan berani bantu orang, berani membuat sesuatu daya cipta yang boleh memberikan manfaat kepada orang. Itu sangat-sangat saya rasa, ya Allah, terharu kita dan teringat zaman-zaman sekolah dulu. Kan? Rasa macam menyesal pula. Macam tak buat kan? Tak buat. Kenapa aku tak buat masa sekolah? Macam tu kan. Sebab bila melihat daripada sudut itu, Allah, sangat ada banyak peluang kan. Betul. Bila pergi masuk ke industri, masukkan ke dalam bentuk persatuan-persatuan di luar sana yang memang memerlukan kepimpinan anak-anak muda yang sebegini. Baik, di hujung ni Ustaz, macam mana Ustaz bila kita lihat bagaimana dari sudut anak muda ni bila menghadapi cabaran sosial seperti budaya dan juga kelalaian, bagaimana belia ni boleh kekal kuat secara spiritual dan juga moral? Macam mana kita nak letakkan mereka ni? Kita berhadapan dengan satu simptom yang disebutkan oleh almarhum Datuk Dr. Siddiq Fadil. Dia katakan bahawasanya hari ini kita berada dalam situasi yang disebutkan sebagai banjir idola, kemarau teladan. Okey. Kita dibanjiri oleh idola, tapi kita kemarau teladan. Bermaksud kita punya ramai influencers, ramai selebriti yang kita boleh namakan dia. Tapi dalam ramai-ramai itu, siapakah yang boleh kita anggap sebagai idola ataupun kedua lah kita kata, dalam arti kata sebagai point of reference kita. Kelompok-kelompok yang kita boleh jadikan sebagai mereka yang kita rujuk, mereka yang kita boleh jadikan sebagai panduan. Tapi ini cabaran juga kadang-kadang bagi kita yang buat kerja baik ni kadang-kadang dia jadi macam minoriti pula. Padahal yang buat ni dia jadi majoriti, seolah benda tu satu gambaran yang besar. Sedangkan yang buat baik ni barangkali mungkin capaiannya tak banyak sangat kan. Tapi at least macam Ikim bawa saya hari ni ke sini, at least bawa satulah naratif gambaran bahawasanya anak muda di luar ramai lagi yang sedang buat sesuatu yang baik di luar, yang sedang usaha untuk kita nak jadikan satu, kita kata apa, budaya, culture. Kita sebut tadi juga bahawasanya bila kita terlibat dalam organisasi, terlibat dalam gerakan dan sebagainya, dia ada dua benda yang kita dapat. Satu adalah human transformer, yang kedua culture builder. Dia mengubah diri kita. Mengubah diri kita ni boleh jadi pelbagai lah. Sama ada kita dulu mungkin tak tahu jadi tahu.
kita duduk kat konti ni pun rasanya banyak benda kita belajar juga walaupun kita duduk dengar bercakap dengan orang. Saya pun tadi sempat dengan Syafiq tadi Syafiq kata respon daripada pendengar pun. Itu pun input yang bagus. Kadang-kadang tak semestinya kita nak dapatkan feedback macam tu, tapi benda tu sebenarnya dapat membina diri kita untuk terus kata apa improve lah. Jadi walaupun dalam bentuk teguran ataupun komentar kan. Jadi ini antara lain yang saya fikir kita hidup secara orang kata apa, ialah bersama Dia tak boleh terlalu elit. Kita sebut tadi mandiri masyarakat. Bermaksud dengan masyarakat itulah yang akhirnya memandu dan membina kita. Masyarakat ni dia tak boleh kalau orang tua saja tak jadi masyarakat. Tak jadi. Dia ada juga kelompok-kelompok yang tadi. So bila semua tu ada, itu yang akan bagi kekuatan bagi kita. Almarhum Siddiq Fadil juga pernah sebut pada saya, dia kata jumpa dengan orang yang tua, jangan tanya apa cita-cita dia. Maksudnya orang tua ni kalau jumpa dia kata tak payahlah tanya cita-cita, orang dah tua dah macam-macam dah dapat. Macam tadi Syafiq kata tadi, seolah dah menyesal tak buat masa kita muda dulu kan. Macam rasa kalau saya ni pun jumpa orang muda, tanya umur dia berapa tahun, kata dah tua dah aku sekarang. Korang masa umur macam ni korang dah buat banyak macam ni. Kita dah rasa macam adakah sebab faktor teknologi, faktor luaran yang berlaku hari ni menyebabkan benda tu menyebabkan kita tak dapat masa zaman kita dulu jadi ini juga satu benda yang kata. Tapi kalau jumpa anak muda, jangan tanya dia jangan tanya mereka apa dia punya ni. Jumpa anak muda, tanya apa cita dia. Jumpa orang tua ni, tanya apa wisdom dia. Apa kesilapan yang dia pernah buat. Jumpa orang tua, tanya apa pesan-pesan yang ada. Saya kadang-kadang jumpa macam pengurusi IKIM ziarah beliau walaupun di hospital tapi momen tu kita tanya apa wisdom, apa pesan. Kadang-kadang pesan-pesan orang ni yang kita nak, orang yang kita rasa macam ada benda yang dia dah lalui tu yang menyebabkan kita ni dah masuk kepada elemen fast track. Tak perlu lagi buat kesilapan yang dilalui oleh mereka, oleh kerana kesilapan itu telah dilakukan dan itu diajar kepada kita. So itu yang saya nak sebutkan tadi, bahawasanya kita hari ini walaupun muda belia, jangan kita anggap bahawa yang tua tu tak ada peranan. Mereka ada peranan. Mereka ada kekuatan yang perlu kita nak manfaatkan. Bagaimana kita nak menghubung jalinkan antara dua-dua peranan yang ada ni. Dia bukan lagi saya mungkin nanti nak sentuh juga nanti mungkin untuk saya yang seterusnya kita nak katakan bahawasanya peranan yang kita boleh mainkan anak muda ni, bila sebut tentang masyarakat ni, dia dah jadi global tau. Madani dalam konteks Malaysia hari ni dia rujuk oleh mereka yang ada di luar sana. Nanti kita dengar untuk siaran yang seterusnya kita nak kata macam mana orang di luar bertanyakan kepada kita apa sebenarnya korang punya ramuan dan resepi untuk jadi macam ni. Itu kalau Syafiq rasa macam berbaloi kita akan campur. Tak sabar nak tahu. Okeylah. Baik, Ustaz Fahmi, mungkin di hujung ni sedikit lah. Kalau kita tengok waktu masa ni memang terhad dekat kita kan, tengah hari macam ni. Ada yang tengah dengarkan waktu ni kat pejabat, yang nak pergi makan tak sempat makan ni. Mendengar lagi ni. Alhamdulillah, terima kasih yang terus menekun dengar di setiap frekuensi IKIM FM seluruh Malaysia. Hujung ni Ustaz Fahmi, apa yang boleh kita pesan-pesankan sebagai siri awal kita lah sebagai anak muda. Dan cakap anak muda ni bukan kata sahaja kita tengok kepada orang-orang tertentu, tapi warga yang mendidik anak muda ni pun penting juga. Dia pun nak mencorakkan anak muda. Sedikitlah pesan-pesan. Kita nak sebut bahawasanya agenda madani yang kita bicarakan pada tengah hari ni, dia bukan sekadar kita kata apa satu gagasan besar yang dibawa oleh kerajaan. Memang kalau orang melihat itu sebagai naratif polisi kerajaan, dia boleh datang dan pergi. Tapi kalau kita benar-benar lihat itu dan kita ambil baik nilai yang ada kepada apa yang cuba dibawa, barangkali dekat situ kita nak sebut bahawasanya bukan sekadar terawang-awangan di dalam wacana dan perspektif mereka yang terlibat, sama ada mereka ni sebagai pentadbir, mungkin di ruangan radio ni sahaja, tapi bagaimana kita nak mengakarkan dan mewacana dan masukkan ke dalam masyarakat tadi. Kita nak bawa naratif itu supaya masyarakat rasa bahawasanya ini adalah nilainya. Dalam keadaan itu yang saya fikir bagaimana kita nak memastikan hari ini kita diberikan satu ruang, ada elemen sokongan, dan elemen itu dikuatkan juga dengan kita kata apa kekuatan yang ada pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang sedar dan tahu peranannya, dan masyarakat yang kita kata apa complementary each other ni, yang lengkap melengkapi antara satu sama lain. Kekuatan yang ada pada negara kita bukan terletak hanya kepada mereka yang berada dalam kalangan mereka yang Muslim.
Tapi saya fikir mungkin pendengar IKIM juga terdiri daripada mereka yang bukan Islam. Jadi dalam hal ni kita kata kita menyantuni kepelbagaian. Betul. Dan meraihkannya itu. Yang jadikan itu sebagai kekuatan kita. Bukan satu naratif yang kita anggap bahawa sebagai perbezaan memberikan kita kelemahan. Sedangkan itu kekuatan yang ada pada kita dalam negara yang bertuah ini, Malaysia. Itu dia, jelas sekali kan. Itulah berbeza. Kadang-kadang kita pun berpendapat berbeza. Bukan kata pendapat, cara makan, suka makan pun dah berbeza dah kan. Itu kalau pergi negeri-negeri lain tak kira lagi. Saya fikir orang Pematang Bawah orang Penang, saya orang Terengganu. Orang Terengganu. Nasi kandar. Nasi kabu. Nasi kandar je. Nasi dagang. Lepas tu ada sikit nasi dagang. Ikan jelat tepung. Macam-macam lah. Betul. Itu pun dah berbeza. Tapi bila kita gabung jadi kuat kan. Ya, betul, Alhamdulillah. Ingatlah di situ supaya ambil ruang peluang kepada kita, bakat yang ada, skill yang ada, dan tambah ilmu dan letakkan agama di depan kan, supaya dapat pandu kita ni sebagai orang muda, anak muda, apatah lagi kita sebagai ibu ayah yang sentiasa nak mendidik, pensyarah, guru, nak didik anak muda kita menjadi golongan masyarakat yang kuat, yang hebat di situ. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Fahmi atas perkongsian ini. Ini siri pertama. Sabar, tenang-tenang, yang ramai tak sabar nak untuk pergi ke sesi kedua pula, kita bincang lagi tentang isu-isu belia anak muda untuk fahami dengan lebih lanjut dalam garis konteks, iaitu dalam minda madani ini. Terima kasih Ustaz Fahmi. Kita jumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Semoga baik-baik untuk Ustaz. Semoga dipelihara sebaik-baiknya untuk Ustaz oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jumpa lagi. Terima kasih Syafiq. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang sama-sama ikuti Bual Bercerita kita dan kekal bersama IKIM FM. Banyak lagi pengisian dan juga perkongsian selepas ini. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda.